Sebagai seorang majikan, teman memang menjaga kebajikan pekerja teman. Macam itu hari, teman punya admin, si Zaki apa yang buntar tu, bawah mejanya panas. Teman pun bagi kipas, pasang bawah meja tu. Baru 79. Kalau yang nak 60 inci, kau punya mejanya besar. Ambil yang 159. Ada pula ya. Ya. Dan laci kamu gelap. Ada teman pasangkan lampu ya. Alang-alang ni. Pasal lighting dengan switch ni, dia memang ada kat dua cawangan je. Ada semenyih dengan cerah bateri 10. Teman bukan saja menjaga keselesaan pekerja, kebersihan pun teman jaga. Sebab itu, setiap meja demo sebelah tu ada sinki. Asing waterfall teman bagi, senang nak cuci tangan, nak cuci apa. Ya, staff-staff teman ni kadang-kadang waktu kerja suka makan atas meja tu. Jadi teman sediakan bila kamu pusing je kursi kamu ke belakang, kamu ada ni. Lemak makanan ada lagi, nak suruh kat mana? Suruh belakang ni boleh masuk. Ini Maggi 5 paket boleh masuk ni. Teman bukan orang senang. Membuang teman dulu bersila. Untuk pekerja-pekerja teman, one piece, two piece. Duduk teman lagi. Barulah selesa untuk demo bekerja, membuang, semua selesa. Bila di office ni, kita bagai sebuah keluarga. Bila sebuah keluarga, kita suka buat air. Bila buat air ni, teman sudah sediakan water heater. Ada yang AC pump dengan DC pump pun teman sediakan sekali dengan rain shower set. Barulah air kopi yang demo buat tu berbubuih. Udah siap lo. Mohon ke dengan kasut roda teman. Timbang libu dengan irama dan lagu. Ada semua perhatikan teman saja. Kita roba dari dulu. Berhenti yuk. Langkau lampu merah. Jalan panas melencong arah demo. Naik lori sampah kapan besar. Halo, Singki Sumbat. Kamu nak yang mana? Cakap bawa kat teman. Sini ada yang seramik ada yang workstation dengan farmhousing semua ada. Yalah, banyaklah pilihannya. Pasal antara 5 cawangan ni, semenyih punya paling besar. Sebab harga kamu tak payah risau. Pasal sini harga yang terbaik, barang pun boleh runding. Kan memang ada buat sale 10 Ogos sampai 31 Ogos ni. Merdeka Warehouse Sale. Tapi alalang kamu dah call ni, teman nak nanya kamu ni. Annual leave kamu tu, yang 300 hari tu dah habis ke belum? Kerja 65 hari cukup dah.